Aku ni jenis tak suka jalan dalam gelap tau. Takut terjumpa benda-benda yang tak elok. So that's why setiap kali aku nak keluar, aku akan bawa lampu slow daripada Smiling Shark ni. Saiz dia kecil je, tapi dia sangat powerful. Lampu dia boleh laras, so korang boleh zoom in atau zoom out. So kecerahan dia boleh pergi antara 50 meter hingga 100 meter. Memang terang gila malam-malam. Ada 3 mode cahaya korang boleh pakai. Lampu terang, lampu malap sikit, and then lampu SOS. Brand ni memang legit dengan tagline dia lightweight and powerful. Lampu Smiling Shark ni dalam dia korang boleh tengok, korang akan dapat satu lampu, ada bateri, USB charge dan juga bateri asing. Tapi dia bateri charge lah. Tapi the best thing about lampu ni sebab saiz dia kecil, sebesar saiz jari aku je, and then korang boleh bawa dia pergi ke mana-mana tau. Korang boleh selit dia dekat poket. Lampu slow kali ni memang style sebab korang boleh sangkut dekat topi kat sini kan. And then korang boleh laras dia. Lepas tu korang boleh goyang-goyang ke. Yang ni, klip ni memang keras. Memang takkan jatuh lah, memang ketat. So korang boleh pakai macam ni, korang boleh bawa pergi jalan-jalan. Korang boleh tengok depan, masuk hutan, pergi camping apa semua kan. Memang sesuai. Kalau korang nak cuba, korang tekan je link dekat bawah.